muda yang berkecimpung dalam dunia keusahawanan yang sangat mencabar dan sangat hebat. Doktor, cerita sedikit tentang MKDS. Sebab bila saya bercakap mengenai MKDS, diorang kata, tu Dr. Sofian ke? Very popular. Jadi, popular ni bagus atau popular ni mencabar? Terima kasih atas soalan tu. Soalan tu adalah soalan yang saya sentiasa kena pertengahkan, bahawa untuk berdiri tegak seperti sekarang ni, yang masih lagi membangun ni, ada satu saat di mana ianya hampir tidak jadi. Berarti kita tidak boleh berputus asa. Ya. Terkubur, tetapi sekarang mega klinik Dr. Sofian. Silakan. MKDS kita tidak leverage kepada kita punya marketing dan branding. Maksudnya kita tak spend on Facebook ads, kita tak spend on billboards. What we are doing dekat MKDS adalah we produce result. Tapi results ni dapat klien ni bukan daripada marketing, bukan daripada social media. So saya punya marketing ataupun MKDS punya marketing kita adalah from the happy client. Wow. So the happy clients going to advocate to other people that have the same problem to seek the right help with the right team, which is Mega Clinic Dr. Sofian. Can you tell me a little bit about Mega Clinic Dr. Sofian ni? Services yang you ada yang boleh jadi buah mulut orang kat luar sana. Maknanya you have created little ambassadors to represent Mega Clinic Dr. Sofian. Ya. Boleh tak? Macam mana boleh capai ke sana? Bila you started sehingga sekarang boleh capai? I just nak tahu calculation ni tu berapa lama? Saya sudah jadi doktor selama 10-11 tahun. Okey. Jadi saya spend for the first half of saya punya journey sebagai doktor dekat KKM. So housemanship and then medical officer untuk 2 tahun, and then saya resign untuk masuk ke private sector. Jadi di private sector saya spend lagi 2 tahun untuk bekerja dengan company. Okay. Lepas tu saya lompat untuk pergi buat saya punya Mega Clinic Dr. Sofian sendiri. Berapa umur Dr. Sofian semasa ketika itu? Pada waktu tu saya hanyalah 25 tahun. 25 tahun dah buka klinik sendiri? Betul. Wow. Tapi dia tidak semudah yang disangka. Sebab kita masuk dengan tiada guidance, kita masuk dengan berani lebih tanpa ilmu ni, saya bayar saya punya tuition fee. Bayar tuition fee ya. Tuition fee ni bukan kepada cikgu, kepada kerugian syarikat. Betul. Kepada kerugian syarikat, kepada penipuan dan sebagainya lah. Tapi benda tu bila saya duduk di keadaan saya sekarang, dia adalah satu yang membentuk siapa diri kita sekarang. Dia menguatkan lagi perjuangan untuk terus maju ke hadapan. Jadi bila saya dah buka Mega Clinic Dr. Sofian for the past 3 years, kita punya fokus kita, walaupun dia adalah klinik berdaftar dengan KKM, tapi kita punya fokus kita adalah untuk memang betul-betul spearhead the market untuk medical obesity management ataupun medical weight loss. Jadi rather than we are providing service that other clinic also providing at the same time at the moment, kita memang betul-betul fokus on being very good at what we do. How do you make people have confidence kat Mega Clinic Dr. Sofian ni? Jadi untuk kita approach this matter, which is the obesity issue, dan nak gain the trust tu, it has to be lead by someone that has the same problem. Ni rahsia ni. Saya tak pernah dengar. Saya kenal Dr. Sofian ni dah lama juga. Tapi saya tak pernah dengar bab dah pernah lalui. Maknanya you were obese. Ya. Bukan sahaja saya menghadapi masalah obesity, saya juga menghadapi masalah diabetes pada usia muda. Sendiri? Terjadi? Ya. Terjadi kepada Dr. Sofian? Betul. Pada usia berapa? 20 hingga 23 tahun adalah masalah yang pada waktu tu saya struggling untuk nak balance sama ada kerjaya, kesihatan dan juga personal. Ini work-life balance. It is a work-life balance. Jadi bila work-life balance tu di mana kita baru mula bekerja, kita nak kena handle stress and then kita nak balance family at the same time. Benda-benda tu compound the problem whereby kita jadi stress dan kita makan, dan genetically pun saya punya family pun memang is a obese punya genetic predisposition. Jadi jangan risau penonton, bila kita makan sebab kita stres, kata doktor. Betul. Dulu kita anggap masalah obesity ni sebagai satu masalah yang a lifestyle issue. Tapi even tahun lepas pun apabila KKM sudah menyatakan bahawa obesity adalah satu penyakit, dia memberi satu ruang kepada saya untuk dive more. So contohnya adalah kalau kata kita mempunyai masalah darah tinggi, kencing manis, so kita akan cari penyelesaian, cari ubat yang sesuai, dan setiap individu yang menghadapi masalah yang sama tidak mempunyai ubat yang sama. So setiap orang individualized. Jadi apabila saya mempunyai masalah obesity dan juga diabetes pada umur yang muda, sampai saya punya insurans kena reject 2-3 kali,
I know that I have to do something about it. So itu Sampai insurans. Maknanya you betul-betul obese. ya, betul-betul obese sampai tak lepas insurans. Wow. Itu Masa tu dah kahwin ke belum? Masa tu dah kahwin. So Puan Aisyah yang apply insurans. Itu yang tu yang kena reject. Puan Aisyah ni? Puan Aisyah tu saya punya cinta hati sampai mati. Wah. So Puan Berjiwa. Puan Aisyah adalah saya punya pasangan hidup, isteri saya. Okay. Aisyah lah is the one that guide me through the apa yang saya perlu buat in term of financial, dan part of it adalah saya perlu dapatkan saya punya insurans. So insurans tu lah yang saya tahu tak lepas sebab BMI terlalu tinggi. Masa tu BMI saya adalah It's big. saya punya masa tu 94 kilo. You were 94 kilo. Sekarang? 65 kilo. Bergantung pada season. Jadi apabila saya tahu saya ada masalah, I acknowledge I ada problem. So pada masa tu saya start untuk travel ke overseas untuk belajar specifically on obesity management. Sebab pada waktu tu Malaysia tak ada lagi kesedaran dan juga acknowledgement bahawa is a disease. Tapi negara-negara luar dia dah start acknowledge. Jadi antara negara yang saya terawal pergi adalah Canada. Lepas tu saya pergi dekat European punya country, UK belajar. Dan sekarang ni total of certification in term of overseas certification, Mega Clinic Dr. Sufian dah kumpul at least sekurang-kurangnya 11 certification from overseas. 11 certification. Ya, all baru-baru ni saya dengar dapat award kan? Ya, betul. Daripada nak tutup, daripada susah ke 11 tadi ya. Betul. 11 award campur lagi yang terbaru ya. Betul. Boleh cerita sedikit? Saya sangat gembira Mega Clinic Dr. Sufian dapat adalah daripada Malaysia Book of Record. Alhamdulillah. Di mana untuk Malaysia Book of Record kita dapat 2 certification. Satunya adalah the most number of weight loss client throughout the year. Wow. Satu lagi the most kilogram loss throughout the year. Wow. So total untuk clients lain, kilogram pun lain. Betul. Ya? Jadi untuk client is about 2000 something client, unique client per year 2025, dan untuk kilogram tu pula kita loss sebanyak 6 tan. 6 tan. Wow. 6 tan. Tak boleh dibayangkan. Dalam 6,000 kilogram kita loss throughout the year. Audit daripada Malaysia Book of Record tu sangat detail, yang memang we have to really audit our data sebelum kita submit. Baru je kita dapat juga adalah halal certification. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ni semua halal Ya, ini semua halal. Okey. It's a good governance, halal. So kita we don't do anything fishy, nothing. Alhamdulillah. Berbalik kepada you were obese, sebab itu you menceburi dalam bidang ni. Betul. You belajar, pergi ke Canada, pergi ke UK, Amerika, dan Dr. Sufian dijemput untuk berucap di Amerika. Boleh cerita sedikit? 2025, I think about July, di mana Mega Clinic Dr. Sufian dijemput. Actually dia dah jemput 2024 lagi, but we are not ready that time. So 2025 dia jemput Garmin Health jemput sekali lagi untuk hadir dekat New York Stock Exchange. New York Stock Exchange tu dia kumpulkan ke semua medical practitioner yang spearhead in term of not only medical weight loss tetapi in term of fitness from the medical point of view. So it's a very sub niche punya division, tapi it's open doors to a lot of more possibilities. So di Mega Clinic Dr. Sufian sekarang kita officially incorporate Garmin Watch. Garmin Watch. Nasib baik saya pakai Garmin Watch hari ni. Sebagai kita punya main monitoring tools untuk evaluate how active you are. Dan kita akan hyper customize your physical activity suitability based on the overall assessment. That's the method we are delivering our result. So it's a very hyper personalized depending on you. Sampai ke luar negara disebut-sebutkan MKDS. Pencapaian saya rasa tu adalah satu pencapaian yang amat luar biasa. Daripada kesusahan, obesiti sendiri, melalui pengalaman sendiri, nak keluar daripada kepompong obesiti ni, dan bila berjaya telah mengadakan pula look at it as a business opportunity. Ni minda seorang usahawan ni. What made you want it to be a business? Because it has to be sustainable for me to help more people in the long run. Dia tak boleh is a non-scalable practice. It has to be business whereby everybody gotten the benefit. Semua orang akan dapat kebaikan dia. Business ni maknanya bukan sahaja untuk keuntungan, because that's why we go into business. Betul. But lebih daripada tu ialah untuk memastikan ramai lagi rakyat Malaysia atau rakyat manusia ini dijaga, dilihat daripada sudut kesihatan. Betul? Betul.
Kita nak break the stigma whereby apabila orang tu mencari penyelesaian untuk menyelesaikan masalah obesity ni, it's not because of the beauty or the looks. It's not because of beauty It's or not. looks. Tapi saya kalau orang perempuan ni, dulu saya besar. Bila nak kurus ni sebabkan nak cantik, nak comel. Betul, tapi kita target sihat, bonus dia dapat cantik. Ah. So kita sihat dulu. Oh, okey. Ingat tu tuan-tuan dan puan-puan, target sihat. Dapat bonus. Kemudian bonusnya ialah Cantik. cantik dan kurus dan Ya. comel. Cantik Okey. dan kurus dan comel dan confident dan happy dan macam-macam. There's some approach yang out there yang boleh deliver kurus, tapi it's not sihat, it's not sustainable and it's not happy for you. Sebab kita akan always stress apabila berat tu rebound. Kita akan always stress apabila side effect tu kick in. Long term side effect tu akan makan diri sendiri balik. Siapakah Sofian ini? Bagaimanakah Sofian ini mengendalikan bisnes-bisnesnya, keluarganya? Boleh kongsi dengan penonton yang saya pasti ramai yang muda seperti Dr. Sofian ini yang ingin berkecimpung dalam dunia perniagaan. Saya adalah seorang husband kepada Puan Aisyah, manager dan executive director untuk MKDS. Saya bapa kepada 2 orang putera dan puteri. Seorang sepasang lah. Sepasang But I'm still learning in term of balancing everything in term of clinic. Now we have 3 clinic, insyaAllah. Alhamdulillah. Keluarga dengan nak make sure that the kebajikan staff dengan doktor terjaga. Yes. Dan saya punya kehidupan memang banyak dibantu dan disupport oleh Puan Aisyah. Alhamdulillah. So saya rasa kalau tanpa Puan Aisyah, saya tak ada kat sini. Inilah seorang peniaga usahawan yang menghargai isterinya. Oh, hebat. Hebat. Okey, resepi untuk berjaya. Hala tuju MKDS adalah impian saya adalah untuk, sebab sekarang ni MKDS walaupun di Klang Valley kita insya-Allah akan ada 3, tapi klien datang daripada Perlis, datang daripada Penang, datang daripada Johor. Apakah cabaran yang paling pahit yang pernah Dr. Sofian lalui sehingga hari ini tidak dapat dilupai? Kepercayaan. Kepercayaan ni adalah satu perkara yang tidak boleh dijual beli dan tidak boleh berlakon dan tidak boleh direka-reka. Dan trust adalah satu benda yang saya sangat pegang dan saya sangat hargai. Sebab you only have one chance. Betul. So apabila cakap pasal trust, di mana kita mempercayai someone, we still learning, we still bertatih ataupun merangkak, kita percaya someone and then turn out is backfire ataupun kita actually tahu seseorang individu tu ada agenda lain. Itulah bagi saya pengalaman yang saya rasa lain-lain lebih pada tu, contohnya pasal some of the business project yang kita cuba it doesn't works, so the money tu tak went down the drain. But that's business. But Itu when it comes to trust, is a whole different dynamics. It's beyond business because it's your reputation, it's our reputation, and it cascade down to my kids' reputation. Amat penting dalam dunia perniagaan ini kita perlu ada kepercayaan. Betul. Dan untuk mempercayai seseorang atau satu produk tu, kita kena lalui prosesnya. Yeah. Betul? There's no shortcut about it. Tak ada shortcut ya. Dan kita tidak boleh pura-pura, kita tidak boleh nak kata oh I trust you, you trust me, tak boleh. Melalui kata-kata tak boleh, tetapi melalui action. Betul. Betul, tindak tanduk kita. Tindak tanduk. Itu cabaran, ya, kepercayaan. Satu yang tidak boleh Dr. Sofian lupai yang telah navigate your future to where you are right now. Ketika saat mula-mula saya nak buka Medical Clinic Dr. Sofian, saya berpendapat saya nak buka Medical Clinic Dr. Sofian tu menggunakan nama lain. Sebab saya rasa masa tu bila cakap pasal trust, tapi the core of the trust tu it has to be born by within yourself. Betul. You have to trust yourself. Saya terkejut, saya terharu dan saya rasa terhutang budi apabila orang individu tersebut lagi percaya saya daripada saya percaya diri sendiri. So daripada saya nak tukar gunakan klinik tu nama lain, how about you use Mega Clinic Dr. Sofian? Use your own name. Masa tu I'm nobody. Masa cakap, ish, you jadi ni. Oh ya. That's what I had in my mind lah. You je ni. But Aisyah cakap, there's no right and there's no wrong. As long as you trust yourself, I know we can do this. So yeah, I took a leap of faith and it works tremendously.
Alhamdulillah. So itu adalah momen yang saya ingat, adalah satu momen yang besar di mana kalau saya maksudnya tersalah langkah, if I made the different decision, is a different direction altogether. Is it correct for me to say bila doktor nak masuk dalam dunia perniagaan, it's a totally different ball game altogether, melalui cabaran, belajar daripada cabaran, jatuh, naik, tapi pucuk pangkalnya Dr. Sofian tidak berputus asa. Ya. Still went on dengan sokongan daripada isteri, keluarga, tim. Betul. Dan semua orang yang berkenaan ni. Dr. Sofian gigih juga terus berniaga, terus berusaha, sehinggalah sekarang disebut-sebutnya mega klinik dan nama Dr. Sofian bukan sahaja di Malaysia, di serata tempat, dan dijemput pula di Bangkok, dijemput ke Saudi kalau tak silap saya. Vienna. Vienna. Lepas tu di Amerika, Singapore. Where after this? IPO, that's almost a promise, almost. That's a long term, not say long term, 3 to 5 years is not long. It's a graduation. It's a graduation, yes. It's not the ending. Exactly. It's the graduation. It's a graduation. Bila you graduate, you begin a new cycle. Yeah. Betul tak? Another different ball game lagi. Another one. But the challenging and the afraid component tu is what drive me to try. And itulah yang akan membuat Dr. Sofian grounded dan tidak lupa daripada mana kita bermula sehingga kita sampai ke sini dan ke mana kita akan pergi, insya-Allah. Insya-Allah. Nasihat kepada penonton-penonton, anak-anak muda kita yang ingin menceburi diri mereka dalam dunia keusahawanan, dunia perniagaan. Untuk anak-anak muda di sana, anda daripada sekarang perlu untuk explore apakah minat anda, dan anda kena pastikan minat anda tu berbakti kepada orang sekeliling dan masyarakat. Dan kena wajibkan juga minat anda yang membantu orang tu is profitable, you can get something about it. Kenapa saya penting untuk combine all these 3 component tu, sebab apabila kita jumpa that formula, hari-hari kita bekerja tu kita rasa it's just another day. Kita tak rasa terpaksa, kita tak rasa you have to check in, you have to check out. Kita rasa you just doing what the things that you love the most, dan orang appreciate benda tu. So that's one. Untuk doktor-doktor yang muda di luar sana, jangan khianati kepercayaan masyarakat. Jangan mudah untuk cari jalan penyelesaian di luar. Contohnya kita start to endorse apa-apa yang tak patut. You have to make sure that you are delivering the right information to the right audience. Dan try your best untuk be proactive. Don't be stuck in the limbo of dulu punya environment. So di Mega Klinik Dr. Sofian pun kita perlu lagi cari doktor yang baru, doktor-doktor yang aktif, fit. Jadi we are more than welcome to invite everybody to be part of our team. Terima kasih Dr. Sofian. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak berjaya bukan mudah. Tetapi bukan susah juga. Kita kena ada perseverance. Kita kena pastikan yang kita tidak mudah berputus asa. Bila kita tidak berputus asa, insya-Allah kita mampu untuk berjaya. Tetapi ingat, Dr. Sofian berkata, kepercayaan itu amat penting. Berbaktilah kepada masyarakat dan jangan mengguna perniagaan itu hanya untuk keuntungan. Semata-mata. Semata-mata. Untung itu mustahak, untung itu wajib, tetapi kepercayaan apa yang kita berikan kepada masyarakat itu patutnya melebihi keuntungan yang kita raih. Betul? Betul. Good luck, Dr. Sofian, Mega Klinik. Thank you. Dominasi jenama anda dengan 2 sisi TV dan digital dalam satu platform. Jangkauan lebih luas, impak lebih padu. Jenama anda bukan sekadar muncul tapi diingati. Ini bukan tajaan biasa. Ini cara baru kuasai pasaran. Jom jadikan jenama anda pilihan utama Malaysia. Tempah slot anda sekarang. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda. Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia.